Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, so hari ni saya berada dekat depan rumah tengoklah rumput yang panjang tu, semak samun. Semak mata menengok dan semak jugalah rasa di hati ini. Mesti rumput pula rosak. Okey, so hari ni projek dekat depan ni tak banyak lah, tapi dia cukup memenatkan jugalah, which is saya dah buat dulu. Saya dah cabut rumput. Okey, boleh tengok Mari saya tunjukkan. Tu dia. Sampai kat situ. So saya cabut rumput dekat situlah, kat dalam ni. Itu pun ada lagi kat dalam tu, tak cabut lagi. Nantilah kita buat sikit-sikit lah, sebab saya punya pesen ni, kalau saya tengok tempat tu terlalu besar untuk dikemaskan, kalau saya fikir nak kemaskan semua, saya cepat down, sebab dia penat kan, lepas tu benda ni berulang kali buat lagi tak habis-habis. Jadi pesen saya ni, saya akan kemaskan sikit, dia cantikkan tempat tu. Jadi daripada situ, lepas saya cantikkan tu, saya akan tengok je tempat tu. Lepas tu saya akan macam bestnya, why not? Daripada situ yang akan datang lagi idea nak cantikkan lagi, and then semangat akan datang juga untuk kemaskan lagi. Macam tu pesen saya. Okay, yang ni saya dah kemaskan. Okey, apa yang saya nak letak, saya nak tanamkan dengan pokok bunga Cleome. Bertahun-tahun saya cari pokok bunga Cleome ni, akhirnya dapat juga. Tadi saya pergi mengepus barang-barang, and then saya delivery telur ayam organik saya tu. Saya singgah lah dekat satu nursery Uncle Cina ni. Nursery ni memang dah tak banyak pokok lah, macam tak best lah. Kita tengok macam daripada luar kan, kita tengok macam tak banyak pilihan. Lepas tu pokok pun macam pokok lama-lama, which is bukan yang pokok dia restock baru lah. Pokok yang lama-lama tak terjual tu kan, so dia masih lagi ada. So macam tak terurus dia punya nursery. Since saya pun nak cepat tadi, ada nursery lain yang lebih meriah saya nak pergi, tapi dia tak sehala dengan jalan yang saya nak lalu tu. Jadi yang nursery uncle tu sehala, jadi saya pun macam singgah je lah, manalah tahu kan. Sekali singgah jumpa pokok Cleome. Syok. Lepas tu uncle tu jual murah je. Pokok besar macam itu RM12. Dia kata angkatlah, kasih RM12 je. Wah, so saya angkatlah 2 pasu. Okay, so itulah dia saya nak tanamkan. Nampak tak pokok Cleome tu? Tu, sekejap saya ambil. Ni lah bunga Cleome. Nampak tak? Dia ni dah kuncup, so besok dia akan kembang lagi. Dia macam spider, tapi dia bukan spider lah, dia Cleome. Kita panggil dia Cleome. Tak tahulah nama Melayu dia apa. Mungkin saya boleh letak kat skrin nama dia apa. Ni yang bud dia baru lagi. Cantik kan? So yang ini saya nak tanamkan dekat bahagian situ. Right, sebelum saya tanamkan tu, saya nak angkat dulu yang saya dah cabut ni, bagi clear dulu, lepas tu baru kita tanamkan dia. So let's jom.
Alhamdulillah. So dah siap tanam kat sini. Saya check tadi, memang dia spider plants. Sebab bunga dia tu macam spider kan. Bunga dia cluster. Tinggi dia boleh tumbuh sampai daripada 3 ke 5 kaki. Dia punya jarak, dia punya lebar tak tahu. Kena cari lagi lah. Jadi saya tak tahulah. Jarak tu dalam 1,5 jengkal je tu saya tanam tu. 2 jengkal lah, 2 jengkal. 2 jengkal. Tapi tak tahulah boleh ke tidak jarak dia tu kan. Kalau tak boleh, kita cuba biarkan dia kat tempat lain lah. Nanti saya nak cuba biarkan melalui keratan batang dan juga dia punya biji benih. Sebab dia ada biji benih dia. Okay, so dia dikelilingi dengan kat sini sebenarnya saya buat raised bed garden untuk roses. Tapi roses ni tahulah kan, bila musim dia berbunga. Bila dia tak berbunga, langsung tak ada bunga, hijau je. Jadi tu yang saya masukkan pokok hati-hati kat belakang tu. Ni jacaranda janda kaya ni, dengan pokok angelonia ataupun pokok sate. Adalah dia warna kan. Pokok ros kat sini pun macam terbiar. Jadi saya rasa saya nak revive dia balik. Nak potong semua daun, kuduk semua buang, letak baja. Okay, kat sini bunga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dah? Tiba lupa. Tak apalah, saya letak kat skrin. Lepas tu ni pokok bunga sunflower yang dah kering. Tunggu masa saya nak cabut. Dengan ni nak cabut juga. Ni kita cabut je dia. Ya. So tu hati-hati. Hati-hati banyak lah. Banyak sangat sampai kat belakang ni. Cantik kan? So daripada sini masih lagi saya buat sikit-sikit. So kat sini sekam padi dah habis. Belum dapat pergi beli lagi. Nanti saya akan tambahkan sekam padi kat sini. So cadangannya dekat sebelah sini pun saya akan tanamkan juga dengan hati-hati. Since hati-hati dia nak shade, jadi ini sesuai lah daripada terbiar semak macam gini. Asalnya kat depan ni semua macam gini. Tak cantik. Jadi saya buat slow-slow daripada bulan 11 tahun lepas. Bulan 11 tahun lepas. Yang ni pokok ni baru berusia 3 bulan. Hati-hati ni. Dia dah merimbun. Yang ni baru tanam ni. Baru tanam. Saya suka tengok. So basically dekat sini pokok hati-hati, rose, pokok janda kaya, and then tu pokok bunga Cina. Wangi sangat. Wangi sangat. Okay, so cukup untuk yang kat depan ni. Jadi jom kita pergi kat belakang untuk kita menyapu pula kat belakang. Dan nak raya haji ni kan, kenalah menyapu. Tak raya pun kena menyapu juga. Okay, jom. Okay, before that saya nak tunjukkan pokok strawberry yang saya gunakan sistem hidroponik. Dah ni aku nak mati dah. Tak apalah. Ada 1, 2, 3 yang mati. Tak apa, kita gantikan. Since anak suluh pun banyak. Ni ada benda putih. Biasanya saya buat gitu je lah. Saya tak spray apa-apa pun. Okay, so kat sini saya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ada 7 variety.
7 variety yang paling banyak sekarang ni JSC lah. Sebab JSC ni yang paling tahan nasab. Kita ada buah. Buah. Buah daripada pokok variety Merlan. Mencir pun ada. Yang baru belajar berbuah ni. Nanti tak nampak ni. Nanti malam nanti saya petik makan budak ni. Budak ni. Nyamuk kan? Adik ada nyamuk? So kat situ tadi kita buat kerja. Situ. Nampak tu pokok kriomi. Saya boleh tengok daripada dalam rumah. Tak sabar nak tengok dia merimbun. Dekat sinilah yang kita nak kerjakan hari ni. Yang semalam saya tunjuk tu kan. Semak mata saya memandangnya. Jadi hari ni saya terpaksa lupakan kerja lain supaya saya dapat menyapu kat sini. Moh oleh kita. Nak ada sapu? Sapulah. Nah, sapu. Nak sapu tak? Alhamdulillah. Hari pun dah nak maghrib jadi saya cepat-cepatlah berhenti. Banyak lagi sebenarnya nak sambung tengah bersemangat. Tapi sini clear
clear. Sini lorong tu tak clear lagi. Yang itu malam nanti. Bila saya nak bakarkan sampah kat sana tu, malam karang saya akan sapu sekali. Terang kat sini, terang sebab ada lampu solar. Lepas tu sini pun clear sampai kat sana, kecuali dekat sini. Tak sempat sebabnya sini nak kena cabut rumput lah lagi. Tengok tu rumput kat sana tu. Okay. Alright. Dah nak maghrib dah ni. Okay, so itu saja daripada saya untuk hari ini. Tak banyak, tapi harap anda dapat sesuatu and you enjoy this video. And I hope to see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.